Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Untuk makluman semua, pada hari ini kita berada di SMK Taman Mia untuk sesi podcast PBD Marang yang saya kira istimewa pada hari ini kerana kita berada di rumah orang yang sangat hebat yang kini tersohor di media massa, di TikTok. Kita boleh tengoklah uh, view yang sangat tinggi di platform TikTok, iaitu kita bersiaran pada hari ini bersama-sama dengan Dr. Ahmad Kamal bin Arifin, iaitu pengetua SMK Taman Mia. Ya, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Tuan. Okey Doktor, sesi kita pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan sumbangan komuniti kepada pihak sekolah. Jadi kita boleh katakan sekolah dan masyarakat berpisah tiada, Doktor. Ya, Kita mesti ada hubungan yang sangat rapat. Kerana masyarakat itu adalah kita boleh kira di kalangan ibu bapa, ibu bapa murid sekolah kita. Jadi pada pandangan Doktor, apakah pentingnya sekolah itu mempunyai hubungan yang rapat dengan komuniti setempat, Doktor? Apa pandangan Doktor? ya. Sokongan PIBG dan komuniti ini adalah nadi kepada kesejahteraan murid-murid. Sebab di sebalik murid-murid adanya ibu bapa, dan setiap ibu bapa itu adalah ahli komuniti yang mana dukungan, sokongan mereka itu akan memberi impak yang sangat hebat Ya. kepada dari segi aspek kewangan, dari segi aspek ekosistem sekolah, dari segi aspek dukungan pengajaran dan pembelajaran guru-guru di sekolah, dan akhirnya kepada kemenjadian murid di sekolah masing-masing. Ini termasuklah SMK Taman Mia. Yang keduanya, dia disebutkan di dalam kompas kompetensi pemimpin sekolah. Satu daripada perkara yang penting untuk keterampilan seorang pengetua dan guru besar di sekolah adalah upaya mereka membina hubungan yang baik dengan pihak persatuan ibu bapa dan guru dan juga komuniti masyarakat setempat di sekolah masing-masing. Dan juga dalam panduan standard guru Malaysia, kita dididik oleh Kementerian Pendidikan, satu daripada 4 cabang keterampilan guru itu adalah upaya guru untuk membina hubungan dan melaksanakan aktiviti bersama dengan PIBG demi untuk kecapaian visi dan misi sekolah masing-masing. Ya. Okey, Doktor, sebagai pengetua di sekolah ini, saya berkesempatan untuk melihat sekeliling sekolah yang boleh dikatakan berubah daripada sebelum ini kepada satu sekolah yang ceria, yang kondusif untuk sesi PDP murid-murid, dan juga guru juga kita boleh lihat gembira dalam suasana ini. Jadi boleh Doktor kongsikan sumbangan-sumbangan daripada pihak komuniti kepada pihak sekolah yang memberikan suasana yang ceria kepada sekolah ini. Boleh Cikgu Doktor kongsikan jika ada? Ya. Pertama, dari segi keceriaan ini adalah dari segi aspek kebersihan. Kita mendapat dukungan padu daripada ibu bapa apabila kita melaksanakan gotong royong. Dalam setahun kita adakan paling kurang 2 kali gotong royong perdana bersama dengan ibu bapa, di awal persekolahan, di pertengahan persekolahan. Dan kalau di sekolah SMK Taman Mia ini, kita misalnya tahun lepas ada 4 program yang melibatkan penglibatan ibu bapa untuk program gotong royong, memastikan persekitaran sekolah bersih dan ceria dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan pasu-pasunya, dengan papan-papan kenyataannya. Inilah yang menyebabkan sekolah kita terampil kondusif, bersih, ceria dan sejuk mata memandang kan. Sejuk mata memandang. Itu semua adalah merupakan rezeki yang kita dapat berupa dukungan, sokongan daripada ibu bapa bagi merealisasikan program yang bertemakan kebersihan dan keceriaan. Yang keduanya dari segi kemudahan prasarana. Itu dukungan PIBG juga. Kita dapat bantuan RM20,000 untuk pengukuhan siar raya, peralatan siar raya sekolah. RM44,000 nilainya daripada
pihak komuniti menyumbang kepada peralatan kerusi meja sekolah, kan? Sekitar lebih kurang RM15,000 ya. Tahun lepas tu modalnya untuk keceriaan sekolah. Adanya papan-papan kenyataan, banner-banner, banting-banting motivasi itu semua tu kan. Adanya bendera-bendera seluruh dunia yang dipaparkan di antara blok A dan blok B. Adanya bendera logo-logo syarikat korporat dan konglomerat terhebat di Malaysia, Ya. kendalian pemilikan anak Malaysia di bangunan di antara blok D dan E itu kan. Ya. Itu semua merupakan dukungan dan sokongan pembiayaan daripada ibu bapa dan masyarakat setempat. Jadi komuniti ni banyak membantu SMK Taman ya. Ya. Okey doktor, dari segi disiplin murid, adakah ia memberi satu kesan positif penglibatan ibu bapa ataupun komuniti setempat terhadap sekolah? Bagaimana ia merangsang pelajar-pelajar dari segi kelakuan mereka, budaya positif mereka, dan juga tanggungjawab mereka terhadap sekolah itu sendiri. Ya. Menarik untuk kita lihat karakter ataupun psikologi ibu bapa anak-anak yang yang berbangsa Cina berbanding dengan India, berbanding dengan Melayu ni pada pemerhatian saya berbeza-beza. Oh, okay. Kalau anak-anak kita berbangsa India ni, ayah mereka ni kelihatan lebih percayakan anak mereka dan sangat mendukungi anak mereka. Oh, okay. Dan mereka akan cuba sedaya upaya kalau anak mereka itu tertangkap disebabkan oleh salah laku disiplin dan sebagainya, mereka akan cuba sampai berjaya kalau boleh anak itu tidak dikatakan bersalah dan sebagainya. Kerana harapan mereka tinggi, kerisauan kalau anak itu contohnya digantung ataupun dibuang, kan apa kesan pada anak-anak ketika di luar sekolah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita tak beritahu mereka anak-anak ni sebenarnya hak mereka untuk belajar, didukung, disokong, diselamatkan oleh perlembagaan negara kita sehinggalah kepada hak asasi kanak-kanak sedunia yang diperjuangkan oleh Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Kanak-kanak. Semua kanak-kanak tu berhak buat salah dan mereka berhak untuk belajar. Jadi peraturan dan penguatkuasaan undang-undang tu hanyalah untuk sebagai satu di atas kertas sahaja yang tersiratnya supaya mereka aware, waspada bahawa buat salah akan dihukum dan sebagainya. Jadi ibu bapa sangat rasional jika kita tangkas dan bijak merasionalkan mereka. Kita jelaskan mereka, kita kata kita in loco parentis, kita pun disebut sebagai ibu bapa di sekolah, percayalah kepada kita. Bila ibu bapa jelas tentang niat dan objektif sesuatu pengukuhan disiplin tu, mereka akan sokong kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita boleh katakan di sini doktor sebagai rumusannya, sekolah ini bukanlah satu pulau yang terasing daripada masyarakat. Masyarakat dan sekolah berpisah tiada. Tanpa adanya murid-murid, tanpa adanya ibu bapa, sekolah tidak akan berjalan lancar. Betul. Tiada sekolah, tiada murid, tiadalah sekolah. Betul. Jadi kita saling membantu, perlu memerlukan di antara satu sama lain. Saya rasa setakat itu saja sesi podcast kita berkenaan dengan sekolah dan juga komuniti. Terima kasih doktor. Terima kasih. Ahmad Kamal bin Arifin, Pengetua SMK Taman ya. Semoga kita berjumpa lagi di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan.